Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim ajma'in. Bersama saya Isaac Ismail, host anda dalam podcast Hartanah dan Anda, dan hari ini merupakan episod yang ke-6 kita bersiaran dalam Hartanah dan Anda untuk berkongsi kepada anda info-info berkaitan dengan undang-undang dan juga hartanah. Saya tidak kesorangan pada hari ini. Bersama-sama dengan saya adalah sahabat saya yang dah lama juga kami tak berjumpa. Lebih kurang setahun kami tak bersua. Kalau ikutkan dulu kami selalu menganjurkan program-program motivasi, program-program berkaitan dengan real estate negotiator ataupun rent, berkaitan dengan hartanah dan sebagainya. Sahabat yang saya maksudkan tu datang jauh daripada Melaka, tapi alhamdulillah hari ini beliau berkesempatan untuk bersama-sama dengan Hartanah dan Anda untuk berkongsi pengalaman beliau. Sahabat yang saya maksudkan tu adalah Cikgu Jamrus Property. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Cikgu sudi bersama-sama dengan podcast Hartanah dan Anda. Ini kali pertama sebenarnya kali pertama Cikgu Jamrus berpodcast bersama dengan Hartanah dan Anda ni. Dan saya tanya dengan dia tadi sebelum ni, Cikgu tak pernah langsung buat podcast. Tak pernah. Itulah bila tengok dekat dalam YouTube, dekat dalam Facebook dan sebagainya, ramai orang buat podcast. Jadi tu yang bila dah kita pun terdetik hatilah di Hartanah dan Anda ni nak memulakan podcast. Sebenarnya daripada tahun lepas Cikgu, bulan 8 kita dah mulakan podcast ni. Dan alhamdulillah tahun ni ini kalau ikutkan baru kali yang ketiga lah Hartanah dan Anda buat podcast, dan Cikgu merupakan orang yang ketiga lah untuk tahun ni berpodcast bersama dengan Hartanah dan Anda. Okey, jadi tadi on the way nak ke sini tadi ada traffic jam ke apa ke? Okey. Kalau pukul 9 ke atas tu masuk ke KL tak ada masalah. Alhamdulillah. Okay. Jadi sekarang tinggal berdua dengan Kak Yati ke Omar ke? Alah, Sabtu Ahad pun dah berdua dah. Aduh. Dah macam pengantin baru balik. So anak-anak semua dah ni kan, kecuali Ilham seorang je lah yang masih belum berumah tangga dengan Amy. Okey. So jadi Amy pun dekat Johor kan dengan ceritanya kan. Okey. Jadi itulah kita hari ni Cikgu, kita nak sembang berkaitan dengan topik masa depan ataupun perancangan masa depan perunding-perunding hartanah di Malaysia lah. Dan kita nak sembang juga berkaitan dengan apa yang berlaku sekarang, terutamanya bila kita tengok keadaan pasaran hartanah sekarang ni yang agak boleh katakan slow lah berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni. Jadi saya sebenarnya perasan dalam keadaan ekonomi yang tidak begitu baik sekarang ni, ramai perundi-perundi hartanah, sahabat-sahabat kita yang dah biasa berjumpa dulu kalau kita buat talk, bila kita ada buat program dan sebagainya, mereka selalu datang untuk join bersama. Tapi sekarang ni yang saya perasan, kebanyakan daripada perundi-perundi hartanah ni dah senyap, agak orang kata luar daripada radar tu. Kita tak nampak lagi diorang tu kan, kejaya lain. Mungkin ada yang bertukar kejaya dan sebagainya. Jadi kalau kita nak cerita, topik kita ni berkaitan dengan perancangan apa yang patutnya dibuat oleh perundi-perundi hartanah dalam keadaan ekonomi yang sedang tak menentu sekarang ni kan. Jadi kalau ikut apa yang cikgu nampak lah, adakah cikgu bersetuju dengan apa yang saya bagi tahu tadi? Kita pernah alami COVID. COVID lagi, kita punya bisnes kita lagi habis semua down. Property pun orang kata masa tu pun kita nak keluar rumah pun tak boleh. Betul kan? Jadi sebenarnya pasaran kita pada COVID masa tu, tetapi pada masa tu dalam keadaan orang kata langsung tak boleh keluar, langsung tak kan? boleh buat apa keluar. Tapi kita ada juga close. Betul. Kita ada close juga. Kita mungkin pakai online, kita gunakan orang kata video call masa tu kan. Tapi ada juga yang close. Betul. Jadi benda sebenarnya pasaran ni sebenarnya bagi cikgu tak ada satu sebab lah. Sebab kita punca kita beralih kepada bisnes lain, kita tak fokus. Macam cikgu daripada dulu buat property sampai sekarang, jatuh ke terjun ke apa, rasanya macam biasa je. Cuma kita kadang-kadang kita lebih kepada macam contoh lah, leader dia ada group sendiri kan. Dia ada group sendiri. Kadang-kadang leader ni dia
tak fokus. Dia lebih rekrut. Tapi kalau rekrut menjadi okey. Biasanya dalam 10 satu akan jadi lah. 10 orang kita rekrut satu. Sekarang ni dengan keadaan sekarang ni, orang kata leader tu pun kena buat personal sale juga. Jangan mengharapkan overriding, jangan mengharapkan commission daripada ejen-ejen. Sebab ejen-ejen ni tak konsisten. Kadang-kadang bila dah pandai dia mula lagi tempat lain, kita pun kecewa. Betul. Kan? Tetapi kita sebagai orang kata sebagai leader ni, kita kena buat personal sale. Personal sale kita tunjukkan kepada ejen-ejen kita, leader aku pun buat personal sale. Kadang-kadang cikgu perasan lah cikgu perasan, leader tak harapkan overriding. Tiba masa bulan tu overriding dia sikit, dia tak boleh cover duit rumah, duit kereta, duit apa kan. Dia punya perbelanjaan dia, perbelanjaan dia, kehidupan seharian bulanan dia. Ada juga yang dia minta pinjam dengan ejen. Sebab ejen ada claim. Betul tak? Ejen ada claim. Tak apa, kau bagi aku pinjam dulu kan. Kau bagi aku pinjam dulu. Nanti aku bayar. Apa pandangan kau sebagai seorang leader? Tu kan, ejen, pandangan ejen lah. Leader aku ni pinjamkan aku pula kan. Itu yang kadang-kadang ejen pun cerita belakang-belakang. Itu yang dia lari tempat lain tu. Sebab leader dia tak, orang kata sebenarnya malu lah kan. Patutnya maknanya orang kata bila jadi leader ni kau kena steady lah. Tunjuk yang contoh yang baik. Orang kata kewangan kau pun bagus. Kadang-kadang cikgu perasan bila kita nak rekrut orang, recruiting orang kan, kita pun buat iklan, income 5 angka, income 6 angka. Cikgu nak tanya, adakah leader tu boleh capai setiap bulan 5 angka? Kan? Kadang-kadang tak ada angka pun. Tak ada claim kan. Itulah kadang-kadang orang kata yalah, untuk menarik orang sekarang ni, jadi kononnya income 5 angka. Yang sebenarnya kita leader ni kena betulkan diri kita dulu. Kalau betul-betul income 5 angka, betul, buat je lah iklan tu. Kalau orang nak tanya, okay, income kau berapa sekarang? Aku 5 angka. Ni bukti dia. Jadi ada benda lah, orang kata barulah cakap serupa bikin. Bukan bikin cakap kemudian kan. Itu macam tu lah. Itulah untuk penonton-penonton semua bila cakap dengan Cikgu Jamrus ni, memang style cikgu memang begitu. Kalau dia rasa dia nak bantai, dia bantai je. Dia tak ada nak selina-selidor, nak cover kan. Jadi tu yang saya suka bila berborak, bila bersembang dengan Cikgu Jamrus tu, karakter dia tu yang open, yang suka bagi nasihat, tapi dalam masa yang sama mungkin nasihat tu agak pedas sikit. Kadang-kadang dia orang kata apa, akan mengguris perasaan orang sesiapa, tapi niat dia memang nak menunjukkan perkara tu memang betul kan. Apa yang cikgu cakap tu memang satu perkara yang dah menjadi satu kebiasaan, satu lumrah sebagai seorang orang kata apa, perunding hartanah, terutamanya leader dalam tim-tim ni. Kalau ikutkan, kita kena buat dulu apa yang kita nak suruh anak-anak buah kita buat. Kalau kita tak buat, macam mana anak buah kita nak ikut kan. So apa yang cikgu cakap tu saya setuju kan. Dalam keadaan sekarang ni juga mungkin cikgu terperasan lah, kita di kalangan orang kata apa, pemain-pemain dalam industri hartanah ni, kalau dulu kita nak close case, mungkin hartanah yang berharga 500,000 ke atas ni tak mustahil, ada je orang yang akan belilah. Tapi kalau ikutkan sekarang ni, mungkin hartanah yang orang nak beli ni, harga yang mungkin bawah 300,000. Kalau misal kata di Melaka mungkin lagi rendah daripada tu kan. Even kalau dekat KL ni pun cikgu, kalau kita nak dapat transaksi, macam saya sebagai seorang peguam, kita nak buat transaksi yang lebih daripada 1 juta tu, boleh katakan almost impossible lah. Susah, memang tak ada kan. Jadi kalau ikutkan sekarang ni, bila kita kaji, dan saya sendiri pun ada bertanya dengan kawan-kawan ejen ren-ren yang lain kan, masyarakat dia lebih mengambil sikap tunggu dan lihat. Yang saya nampak lah, tunggu dan lihat. Dia nak tengok keadaan ekonomi akan datang ni macam mana kan. Mungkin tahun lepas dia fikir macam tu, tahun ni pun dia fikir benda yang sama juga. Lalas tak beli juga rumah tu kan. Dan dalam keadaan sekarang ni, mungkin apa yang cikgu nampak di kalangan bakal-bakal pembeli rumah ni, trend bakal-bakal pembeli rumah sekarang ni macam mana? Itu yang apa, mungkin daripada pengalaman cikgu tu, cikgu nampak tu macam mana? Okey. Dari segi pembeli rumah ni, dia orang nak free je. Dia orang tak nak keluarkan duit yang banyak. Lagipun nak keluarkan duit banyak pun, kedua SP pun dah banyak asyik keluar je kan. Jadi tak ada apa dah. Jadi kalau nak booking tu kan dulu, jangan heran lah kalau nak dapatkan macam di Melaka ni, 9 Johor, nak dapatkan 3.24% tu penuh tu, susah nak dapat. Daripada
daripada buyer. Sebab apa? Diorang tak ada duit, tapi diorang tak ada cash kan. Jadi nak keluarkan duit SP pun akaun 2 dah tak ada. Kan? Jadi sekarang ni diorang itu kebanyakan diorang beralih kepada rumah-rumah macam pertama yang boleh markup. Yang boleh markup loan lah, masa upsale. Yang keduanya diorang pergi kalau rumah baru pun ada yang boleh markup dan juga tidak mengeluarkan duit. Booking 100. Booking 500, 200, 300 kan. Jadi benda yang orang kata yang bagi dia tidak mengeluarkan duit yang banyak lah, senang cerita lah. Lepas tu boleh zero markup. Zero entry kan. Dia boleh markup. Itulah sebenarnya nak cari orang-orang jadi macam tu pula. Kalau kita tengok dia punya slip gaji dia pula kan. Dia orang ni bila tengok macam maaf lah cikgu banyak berurusan dengan kerajaan kan. Sebenarnya cikgu setuju juga yang dinaikkan 1 juta tu untuk yang baru ni lah, LPPSA. Lepas tu rumah kedua belum habis lagi, boleh mohon lagi kan. Sebenarnya bagus juga tu kan. Jadi sebenarnya dari segi orang kata kalau kerja kerajaan ni memang dia orang betul-betul kalau nak buat loan untuk tukar kepada bank memang susah. Sebab kadang-kadang tengok bila cikgu tengok dalam slip gaji dia kan, potongan biru angkasa tu Masya Allah 1,600, kadang 2,000 kan. Jadi pinjam koperasi apa semua kan. Dia nak merasa duit yang banyak kan. Jadi bila nak beli rumah, dia hanya dapat satu rumah lah nanti. Sebab satu rumah tu pun LPPSA. Dia pun kelayakan pun tak tinggi, mungkin dalam 200,000, 150,000. Jadi nak beli rumah 400-500,000 tak boleh sebab dah dia potongan dia tu banyak kan. Pinjaman koperasi lah kan. Dia nak buat loan pun bank tak boleh. Sebab dia kena ikut tengok komitmen pada luar angkasa semua kan. Jadi kurang. Macam Azad cakap tadi, dari segi pembeli ni dia lebih kurang nak selamat. Dia cari yang benda yang boleh markup, benda yang kata yang booking tu zero tu, jadi benda-benda yang dia selamat lah. Dia adalah rumah macam tu kan. Tapi kalau untuk beli rumah yang 400-500 ribu, 1 juta tu sekarang ni memang susah lah. Macam kat Melaka kalau harga rumah 300 lebih tu pun berfikir banyak kali lah dia orang beli. Tapi kalau harga 200, 180, 150, lepas tu sekarang ni kebanyakan pembeli dia lebih fokus kepada macam kemudahan-kemudahan sekitaran kan. Kalau harga 200, ni macam dekat Alur Gajah ke apa ke, dia tengok tempat-tempat yang orang kata yang ada kemudahan, senang anak pergi sekolah ke, ada bank ke apa kan. Tapi kalau macam rumah yang 300-400 ribu ni, dulu perasan tak? Pada satu ketiga diorang lebih suka cari rumah yang jauh, privacy kan. Maknanya ada taman, ada guard apa semua kan. Tapi sekarang dah benda-benda macam tu pun dah kurang dah. Macam cikgu jual dekat Vista Kirana kan, ada guard apa semua kan. Tapi rumah kalau ikutkan market value dalam 1.3 juta, baru ni cikgu jual 700,000 je kan. 700,000 je cikgu jual 1.2 juta kan. Jadi orang fikir kalau zaman dulu, kalau satu ketika dulu tahun 2000 Vista Kirana buat tu, dia ada guard tu, kira orang kata privacy, relax kan, apa semua kan. Dulu diorang beli 300,000 lah. Sekarang ada lah keuntungan daripada tu. Tapi senang cerita, pembeli sekarang dia lebih berhati-hati lah. Kesimpulannya cikgu nak cakap, dia lebih berhati-hati kan. Sebab dia mungkin lepas dia beli rumah, dia nak masuk dalam rumah tu, nak beli perabot lagi, nak bayar duit deposit TNB lah, apalah. Jadi nak mencantikkan lagi rumah, jadi lebih berhati-hati untuk keluar duit. Tu orang rasa pasaran tu, kita rasa mungkin kalau kita tengok dalam paper pun banyak yang orang kata hartanah, orang kata terbiar kan, banyak yang tak laku lagi kan. Itulah. Jadi kalau ikut sekarang trend macam yang cikgu cakap tu, saya nampak sebenarnya ialah dari sudut bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Sekarang ada skim jaminan kredit persekutuan, ada skim jaminan kredit perumahan, SJKP kan, ada yuran legal fee, MOT, stamp duty, MOT apa semua tu, ada yang
macam baru ni kita dalam belanjawan tu pun dah diumumkan kita punya stamp duty pelanjutan sehingga 2027 dapat kosong lah, maknanya pengecualian duty stamp tu. Kalau dulu zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin yang first kali diumumkan tu tahun 2020, ketika tu kita tengah COVID-19, dia punya tempoh tu sehingga hujung tahun ni 2025. Jadi baru ni PMX diumumkan dilanjutkan sampai 2027. Jadi itu antara booster factor lah orang kata untuk pemangkin siapa-siapa yang mungkin pembeli rumah kali pertama nak beli rumah dapat pengecualian duty stamp tersebut. Dan dalam masa yang sama pegawai-pegawai kerajaan lah mana-mana yang berkhidmat di sektor kerajaan nak buat pinjaman untuk LPPSA tu baru ni juga diumumkan melalui belanjawan 2026 tu sehingga 1 juta. Kalau dulu capping dia sampai 700,000 saja, so sekarang ni dah naik sampai 1 juta lah. Jadi itu antara pemangkin-pemangkin yang membolehkan anda nak beli rumah mungkin rumah yang kali pertama ni, pembeli-pembeli kali pertama ni. Dan apa yang cikgu cakap tu memang saya setuju sangat-sangat lah. Saya sendiri pun bila kita buat perjanjian jual beli, kita tunjukkan kita punya quotation kepada bakal-bakal pembeli rumah ni untuk legal fee dan sebagainya. Ramai yang tanya dengan saya, boleh tak bayar 3 kali? Boleh tak bayar nanti bila loan dah disburse baru bayar kan? Jadi tolak itu ke markup ke? Ya, itu antara perkara-perkara yang orang kata ialah di pihak kami faham. Kami cuba nak membantu. Nak bakal-bakal pembeli rumah kali pertama ni, diorang ni mungkinlah tak berkemampuan, tak ada duit dan sebagainya, tapi ada limit-limitnya lah. Tak semua yang kami boleh subsidi kan. Macam mana kerajaan bagi apa yang semua ni kan. Tapi apa yang kami boleh bantu tu kami cubalah bantu di situ. Okey cikgu, berbalik kepada sektor orang kata pasaran di pemaju perumahan ni. Pemaju perumahan sekarang cikgu, kalau kita tengok dululah rumah-rumah apartmen ataupun kondominium, yang saya cerita ni sebab pengalaman saya lebih ke Kuala Lumpur dengan Selangor. Kalau dulu rumah-rumah kondo apartmen ni harga biasanya starting 400,000 ke atas. Tapi sekarang ni yang kita rasa memang agak memuskilkan jugalah, harganya tu mungkin starting daripada 200,000 lebih ke 300,000 pun dah ada dah. Kan? Jadi itu dah menampakkan sebenarnya pemaju-pemaju ni semua diorang ni pun rasa panas juga, terhimpit juga sebab mungkin demand untuk pasaran-pasaran primer ni di sektor undercon ni makin kurang, sebab tu diorang terpaksa kurangkan harga tu. Jadi kalau dekat Melaka macam mana cikgu? Sama juga ke dia punya keadaan tu? Okey, tentang macam dulu apartmen kondo kan, boleh jual 400-500 ribu kan. Tapi sekarang ni kuasa membeli kondo ni dia orang rasa macam orang rasa ada kerugian. Baik beli rumah landed kan. Jadi ada orang kata ada taman sikit apa kan. Tapi dulu betul. Tapi sekarang cikgu pun ada perasan dekat Bangi kat mana baru-baru ni tengok harga 200,000 macam kat Melaka lah pula kan. Dia punya apartmen kan. Rumah Selangor apa semua tu. Tetapi macam mana developer ni dia orang kata boleh keuntungan. Dia cut, okey katakanlah harga dulu 500,000 kan. Sekarang dia buat 200,000. Tapi perasan tak? Dia buat jumlah bilangan unit tu banyak. Tinggi. Kadang-kadang kondo tu dipanggil high density. Dulu orang kata mungkin 10 tingkat, 15 tingkat. Sekarang kalau perasan 20-30 tingkat pun ada sebab dia nak dan satu-satu tingkat tu dulu mungkin 10 buah paling ni, sekarang ni sampai 20 buah satu tingkat kan. Jadi keluasan dia tu pun cuba perasan kecil tak? Kecil kalau dulu orang kata 1,100, 1,300, sekarang dah 700, 600 lebih kan. Jadi kat situ dia orang tarik. Kebetulan satu lagi cikgu perasan lah, kadang-kadang kesian juga pembeli ni ilmu tu tak ada. Harga rumah mahal. Kalau perasan ni cikgu cakap ni dari pemerhatian cikgu lah. Kadang-kadang kita tengok batu apa yang diguna. Pemaju ni batu apa yang diguna. Kadang orang panggil batu pasir. Maknanya material yang dia pakai material tu batu pasir kan. Berbeza dengan batu merah. Jadi kalau nak beli ni kena tengok dulu. Batu pasir ni dia orang kata dia panas sikit lah. Kemudian biasanya simen pun kadang-kadang retak-retak sebab batu pasir. Jadi batu bata ni lain. Jadi dia lagi tahan lah. Macam cikgu beli rumah-rumah cikgu kebanyakan semua cikgu beli batu bata. Dan satu lagi cikgu beli rumah tu daripada mula kita bayar booking tu kita akan
selalu pergi tengok progress dia. Progress dia kan. Sampai macam tu. Tapi sekarang ni yang cikgu tengok, perhatikan, orang janji ada, sebab beli yang dah siap, sebab orang tak nampak yang apa yang digunakan, batu apa digunakan kan. Jadi kena benda-benda macam tu kena tengok. Dalam pembelian tu orang kata jadi buyer pun, jadi pembeli pun mesti ada ilmu. Kan? Sebab kita nak duduk rumah tu 20-30 tahun atau mungkin selama-lama yang kita selagi kita hidup kan. Tapi material dia tak ada. Macam tengok bumbung ke apa semua kan. Bumbung pun jenis yang bumbung, kalau sekarang ni kalau perasan, dulu ceiling dia buat tu batu tu. Batu kan. Batu dia cat kan. Tapi sekarang ni cuba tengok, dia pakai plaster ceiling tu kan. Jadi kita ingatkan ceiling tu batu. Betul tak? Ceiling tu batu. Tapi tengok kat situ lah dia orang dah cut cost. Kadang kalau cikgu cakap ni, developer memang marah kat cikgu kan. Benda yang orang kata apa kan. Tapi kita sebagai pengguna, pembeli tu, orang kata tengok benda-benda material dia, tengok dulu, tengok macam mana dia punya. Kalau kita beli rumah tu, kita bayar booking, kita kena 2 bulan ke 3 bulan. Kalau mana dekat dengan belian rumah tu, kita kena tengok macam mana dia punya progress, dia punya apa, dia punya material yang dia gunakan. Cikgu memang macam tu. Rumah cikgu beli daripada tu semua cikgu tengok, perhatikan sampai dia siap kan. Sampai siap. Lepas tu dia bila dah siap duduk tu, kita panggil yang bahagian defect semua untuk kesan apa kan, check balik. Itulah. Tapi untuk cikgu tambahan lagi macam sekarang ni pembeli ni ada lebih kurang 4 kategori lah. Kategori yang pertama, dia nak beli rumah pertama, kita boleh gunakan skim SJKP lah kan. Tetapi nasihat cikgu, pembeli yang pertama ni yang biasanya orang yang baru kahwin kan, cikgu nak nasihatkan kalau boleh beli rumah dulu. Jangan heboh nak beli kereta mewah, kereta yang harga 1,000 lebih ke apa. Cukup lah beli yang kereta orang kata dalam 300-400, asal boleh bawa daripada point A ke point B, cukup lah kan. Cukup lah kan dulu kan. Lepas tu kumpul duit, beli orang kata fokus kepada rumah. Beli rumah. Apa-apa kita orang kata beli dulu rumah. Rumah tu lah orang kata harga rumah asset biasanya lah. Aset dia biasanya tak akan jatuh. Harga rumah tak akan jatuh. Tapi kereta keluar je showroom tu dah hilang 5,000, 10,000 kan. Jadi itu sebabnya bila yang pembeli ni dia nak beli rumah 3-4 tahun kan, dengan ada hutang, dia tak boleh orang kata beli rumah tu dengan harga yang kelayakan yang tinggi. Kan, sebab apa? Sebab dia dah kena beli kereta itu hutang lain. Itu dia panggil DSR tu dah kan, kacau kan. Jadi kat situ kita kena orang kata kena sekolah lah, kena sekolah yang budak-budak yang baru ni, pembeli-pembeli yang muda-muda ni orang kata untuk fikirkan, belilah ikut kemampuan. Jangan beli ikut kelayakan. Beli ikut kelayakan ni boleh pakai Mercedes kan. Tapi bulan-bulan tu parah. Beli orang ikut kemampuan kan. Itulah itu sebab itu salah satu punca kadang-kadang kenapa diorang ni lebih fokus beli keluar-keluar saja, universiti keluar bekerja semua, diorang beli kereta dulu. Macam kita dulu memang kita beli kereta, tapi kereta dalam RM150 sebulan kan. Lepas tu baru kita cari rumah kan. Okey. Dalam situasi sekarang ni yang ada juga nada-nada sinis lah daripada orang yang yalah, mungkin kita nak kata dia tak berpelajaran, ada yang berpelajaran mungkin kita tengok dia ni belajar sampai ke universiti dan sebagainya, tapi bila dia bercakap dia komen tu, mungkin tak tahulah dia nak menangkan siapa, mungkin ada sudut-sudut lain yang kita tak nampak apa sebenarnya dia. Isu dia yang di-raise-kan kat situ sekarang ni adalah lebih baik menyewa berbanding dengan membeli rumah. So ada orang yang bercakap macam tu. Dia rasa macam, contoh macam sekarang ni kan, kata dia lah dia punya alasan tu kenapa dia kata lebih baik menyewa. Kita tak tahu kita nak kerja kat satu tempat tu berapa lama. Katalah sekarang ni kita kerja dekat Shah Alam katakan. Kan? Jadi kalau kita dah beli rumah dekat Shah Alam, tiba-tiba katalah rezeki kita ditukarkan ke tempat lain, tukar ke Johor dan sebagainya. Dah rumah Shah Alam tu kita tak boleh nak duduk kan. Kita terpaksa pula pindah ke Johor, kita kena sewa rumah kat Johor pula. Kan dah jadi satu beban kan. Okey, itu satu point dia lah. Yang kedua dia kata, kalau misalnya kita beli rumah sekarang kan, sebenarnya kalau kita beli rumah tu, dia dah jadi komitmen yang paling besar dalam hidup kita. Sebab rumah ni, mana ada rumah harga bawah 200,000, yang bawah 100,000, tak ada kan. Semua harga rumah ni lebih
200,000 300,000 ke atas lah kan? Dan itu komitmen terbesar. Dan bila kita buat pinjaman perumahan ni, mana ada buat pinjaman perumahan 7-8 tahun, dia kurang-kurang pun 20 tahun 25 tahun ke depan kan. Jadi bila hutang tu makin banyak dengan adanya rumah ni, hutang kita dah besar, jadi kita dah menghalang hidup kita ni untuk kita bebas, kata dia. Jadi pandangan cikgu kat situ macam mana? Perception ni memang saya tak setuju, tapi saya nak dengar dulu pandangan cikgu. Orang yang kata sewa rumah ni lebih baik sebab dia lebih bebas, dan dia tak ada apa-apa komitmen yang dia tak perlu nak fikir dah sekarang ni. Okey, pertama cikgu bertanya, sampai bila dia nak menyewa? Pertama, sampai bila nak menyewa? Katakan okey, sekarang mungkin dia dapat RM400 lah sebulan kan. Dia bayar pada apa yang orang menyewa landlord lah. Landlord tu. Tapi sampai bila dia nak menyewa? Katakan okey, aku ada target 20 tahun, 10-15 tahun lagi aku nak beli rumah. Tapi perasan tak? Bila kita beli rumah, sebenarnya setiap tahun kita punya rate kita untuk insurans tu, cover insurans tu dia naik. Naik kan. Cikgu pernah nak belilah rumah pada umur 50 tahun yang cikgu beli dekat Masjid Tanah. Cikgu nak beli. Dia punya insurans ni dekat 100,000 lebih. Dapat sebuah rumah lain pula kan kalau cikgu apa. Jadi orang kata dekat situlah orang kata kerugiannya bila kita dah terbuka hati, baru kita rasa macam nak enjoy kan. Tak apalah, aku malah nak pening fikir nak bayar cukai tu, nak bayar ni, baik kita sewa. Macam dia cakap tadi, okey, aku duduk kat Shah Alam kan, tiba-tiba besok kena tukar ke JB kan, habis rumah Shah Alam ni macam mana kan. Sebenarnya kalau kita berfikiran macam tu, sampai bila kita tak ada harta? Dan akhir hayat kita ni sebenarnya kita nak duduk mana? Betul. Kita nak sewa ke? Kita masih lagi sewa ke? Kita tidak memiliki apa-apa. Itu sebab kaki tangan kerajaan, kalau perasan, berhenti saja, pencen saja, hutang habis. Betul tak? Sebab dia ada duit gratuity apa itu satu gratuity. Biasanya macam kita orang dulu jadi cikgu, macam cikgu beli rumah tu tahun 1995. Bila pencen dia maknanya hutang rumah dah habis. Semua kawan-kawan, sebab cikgu tak teruskan lah, cikgu mengajar 12 tahun je kan. Maknanya pencen saja dia tak ada hutang. Dalam selik haji dia memang bersih. Memang bersih. Macam tentera lain lah. Tentera mungkin tahu 21 tahun singkat kan. Macam cikgu jenis yang macam kagitan kerajaan, biasanya habis saja pencen, dia orang dah tahu dah. Maknanya tak ada apa hutang. Jadi dia orang dapat 3,000 sebulan, 4,000 tu bersih. Tu yang dia orang pencen selesa. Kita kena ingat lah, kita okey, sekarang ni kita sewa. Macam kat KL kita sewa rumah flat. Dan anak kita akan berkahwin. Tiba-tiba cucu kat 20 orang takkan duduk rumah flat tu lagi dengan barang dengan apa kan. Betul tak? Dia sekurang-kurangnya kita kena cari ada satu tempat yang tempat cucu kita berlari. Takkan nak berlari kat tangga flat tu kan, naik lift ke apa kan. Jadi kena ada perancangan tu, masing-masing punya pandangan lah kan. Tapi cikgu rasa nasihatkanlah, eloklah beli rumah kan. Jangan kita nampak selesa sekarang, tapi akan datang pengakhiran hidup kita, kita rasa siapa pula nak menanggung kita? Takkan nak pergi rumah anak, habis anak pun menyewa, lepas tu anak seorang lagi menyewa, semua pun menyewa, habis tak ada harta, tak ada rumah kan. Anytime orang boleh halau keluar, pergi cari rumah lain lagi. Dia kalau tengok lah impact masa tadi cikgu dah sentuh tentang COVID kan, tahun 2020 itu kita kena COVID masa COVID tu sebenarnya ramai di kalangan kita yang tak boleh bekerja, tapi dalam masa yang sama tak memiliki rumah sendiri kan. Kalau kita ingat zaman tu, siapa yang ada loan dengan bank, beli rumah sendiri, ada loan dengan bank, dia ada moratorium. So selama 6 bulan tu bank bagi kita berehat sekejap, tak payah bayar monthly installment kepada bank tu. Tapi yang menyewa ni kebanyakan penyewa rumah ni terpaksa membayar juga sewa kan. Tuan rumah kata aku peduli apa, kau sewa rumah aku, kau kena bayar lah. Kau ada duduk rumah aku, kena bayar kan. Ada moratorium kan. Macam kita yang beli rumah, kita ada moratorium, jadi kita tak perlu lagi lah nak bayar installment kepada bank. Walaupun yalah benda tu dibawa ke depan, adalah interest dan sebagainya, tapi bagi kita okey lah, kita boleh bernafas. Tapi yang menyewa ni tetap kena bayar juga kan. Sebenarnya yang menyewa ni dia rasa selesa sekarang. Dia malah nak fikir benda-benda yang orang kata nak menanggung beban bayar rumah tu. Dia rasa selesa. Tapi di akhir kehidupan dia besok, dia akan jadi menyesal aku tak ada rumah sebuah kan. Jadi orang kata menyesal dulu pendapatan, masa kemudian tak guna dah kan. Jadi orang kata
eloklah kurang-kurang ada satu harta dekat dalam geran tu adalah tulis nama. Kan? Ada dalam satu geran tu tulis nama. Pasal anak-anak pun okey, adalah tempat yang dia berteduh. Kan? Tapi itulah kadang-kadang masing-masing kita tak boleh nyalahkan dia sebab mungkin cara kehidupan dia masing-masing macam tu. Dia rasa selesa. Sementara dia ada pendapatan. Kan? Tapi kalau nasihat cikgu lah, beli rumah ni sebenarnya tak rugi. Kadang-kadang lagi menguntungkan lagi ada. Orang biasanya menguntungkan lah. Cuma kena pastikan lokasi rumah tu kat mana, permintaan dia. Macam pasal nak sekarang banyak yang buat rumah busuk. Cikgu kurang dah buat rumah busuk. Apa jadi yang orang kata yang player rumah busuk ni kan? Dia orang bila sebut rumah busuk, dia orang nak. Tapi macam cikgu yang macam orang lama dulu buat rumah busuk ni, kita lebih fikir adakah ada pasaran tak? Boleh jual ke tak? Boleh jual ke tidak? Itu yang pertama sekali kita fikir. Bukannya kita dapat macam syok sendiri. Syok sendiri kan. Kita pun repair rumah cantik semua. Last sekali duit pun orang kata dah stuck kat situ. Dah tak boleh nak pusing dah kan. Pinjam sana, pinjam sini, pinjam. Nak jual balik tak boleh jual. Nak jual balik tak boleh jual. Ada. Cikgu perhatikan ada beberapa orang yang rumah busuk main banyak kan dia punya apa, tapi tak boleh jual. Kita tak boleh jual sebab apa? Permintaan tak ada. Lepas tu dah rumah busuk tu dah macam lagi murah pula rumah baru daripada rumah busuk. Baik orang beli rumah baru kan. Rumah baru kata dalam plastik lagi. Ni rumah busuk ni memanglah cantik. Tapi kita tak tahu sejarah. Macam pembeli-pembeli ni pun nak mikir juga. Rumah busuk ni dulu adakah sesuatu dalam rumah tu? Yalah, ada mistik ke? Ada mistik ke? Ada pembunuhan ke apa ke? Satu hal juga. Sekarang orang berhati-hati membeli tau. Bukannya macam cikgu dulu dah bijak-bijak. Macam cikgu dulu buat rumah busuk, memang cikgu tahu dah area situ permintaan lagi pun dapat untung 30-40 ribu jadilah kan, cukup lah kan untuk kita. Tapi sekarang dia orang buat rumah busuk untuk dapatkan kadang 10 ribu, 100 ribu, tapi terjual tak rumah tu. Duit kita kena pusing. Itulah. Tapi masing-masing punya cara lah. Yalah. Kan? Okey, cikgu, kita nak kena berehat sekejap. Nanti kita akan sambung balik. Sambung nanti, tadi kita dah cerita banyak pasal pembeli. Kali ni kita nak cerita pula pasal penjual. Okey, kita rehat sekejap. Jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali bersiaran dalam podcast Hartanah dan Anda bersama saya Aizat Ismail, hos anda, dan tetamu jemputan saya Cikgu Jamrus Property. Sebelum kita berehat tadi, kita ada mendengar celoteh cikgu berkaitan dengan pembeli hartanah di luar sana lah. Beli ikut kemampuan, bukan ikut kelayakan semata-mata. Lebih baik membeli rumah berbanding kalau kita sewa rumah, dan macam-macam lagi kisah berkaitan dengan orang kata apa, pembeli rumah yang ada kat luar sana tu. Okey, jadi bila kita masuk segmen yang kedua ni, kita nak cerita pula tentang penjual-penjual rumah. Okey, sebab pengalaman Cikgu Jamrus ni sangat-sangat mahal, berbelas-belas tahun dalam industri hartanah ni. Beliau dah pun orang kata apa, pahit maung dalam industri hartanah, sepak terajang dalam industri hartanah ni memang dalam poket dia je lah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, sejak 2019 saya dan Cikgu Jamrus sebenarnya telah mengadakan program yang kita panggil strategi tarik leads. Kita nak buat program tu sebenarnya niat kita satu je, nak membantu perunding-perunding hartanah terutamanya di kalangan Bumi Putra, macam mana dia nak strategize, nak bina strategi macam mana untuk menjadi seorang perunding hartanah yang berjaya. Jadi kali ni insya-Allah kita akan mulakan kembali program yang kita akan buat. Kalau tak ada apa-apa hal, insya-Allah hujung tahun nanti. Bila dan apa programnya nanti saya akan war-warkan dalam page Hartanah dan Anda lah. Tapi sebelum kita nak cerita tentang program yang kita akan jalankan tu, kita nak sembang balik dengan Cikgu Jamrus berkaitan dengan topik kata apa, segmen hartanah pada masa kini. So kita nak tengok pula di sudut seorang penjual hartanah pula. Okey cikgu, biasa kita dengar lah bila kita nak jual hartanah ni, sebagai seorang perunding hartanah ni, kebanyakan daripada rent-rent ni, daripada perunding-perunding hartanah ni, dia menghadapi kesulitan untuk meyakinkan penjual.
berkaitan dengan harga yang nak diletakkan. Almaklumlah penjual ni kadang-kadang dia rasa dia yang paling betul kan. Harga yang dia nak letak tu, itulah dia harga yang kita perlu iklankan, tak boleh turun, tak boleh nak adjust dan sebagainya. Jadi pengalaman cikgu kat situ macam mana pula? Macam mana kita nak sekolahkan penjual-penjual yang jenis orang Kedah kata ketegak ni lah kan, yang memang ego dia tu terlalu tinggi tu. Okey. Prinsip dalam bisnes hartanah ni kan, buyer nak murah, pembeli nak murah, owner nak tinggi, nak dapat duit yang banyak lah. Betul. Tinggi. Dan ejen nak dapat commission, dan lawyer pun nak dapat sale lah. Sale lah. Fee lawyer lah. Jadi kita kadang-kadang tak boleh salahkan owner lah. Kadang-kadang owner ni dia mungkin pertama kali dia jual rumah, kan. Orang kalau biasanya owner ataupun penjual ni biasanya dia beli dia jual rumah sebabnya dia rumah tu dia perlukan duit untuk menampung kehidupan lain. Yang kedua, mungkin dia nak beli, dia jual rumah ni, dia nak beli rumah lain, mungkin kat kampung ke. Yang ketiga je mungkin dia rasa kadang-kadang dia rasa orang kata boleh dapat duit yang cepat, yang segera. Kalau dulu dia beli dalam 50,000, sekarang mungkin kawasan situ 300,000. Why not aku beli yang aku jual, aku ada untung 250,000, dan mungkin nak beralih ke tempat lain pula. Jadi macam-macam orang kata penjual ni alasan lah. Itu kita kena faham lah. Okay. Apa yang macam Aizat cakap tadi, sebenarnya penjual ni dia tak faham. Macam kita, apa maksud negotiator? Ramai yang tak tahu. Sebut rent kan. Real estate negotiator. Negotiator tu adalah perundingan, merundingkan. Kerja kita ejen hartanah ni, rent ni adalah perunding, merunding. Jadi maknanya cikgu tak salah kan. Cikgu tak salah owner nak jual over market. Mestilah, sebab dia kalau nak cikgu untung. Cikgu pun ada rumah nak dijual, cikgu nak untung, betul tak? Betul. Jadi kita mungkin dalam dekat owner tu dia ada rasa macam, okey, aku nak duit cash 200,000, aku nak duit cash 1 juta. Jadi aku jual lah harga yang tinggi. Dia pun ada target juga kan, dan buyer pula, pembeli pun ada target juga. Dia kelayakan dia. Jadi sekarang ni sebenarnya apa kita peranan rent ni adalah kita nak kata sekolah tu, kita bagi dia ilmu. Kita bagi dia ilmu, maknanya okey, sekarang ni tuan, kita apa-apa kita check dulu market value rumah ni, pasaran ni, apa yang saya perlu dokumen-dokumen ni. Jadi bagi saya masa 1 hari 2 hari, saya akan check dulu. Lepas tu saya nak tengok, okey, kita bincang lah, kita runding lah harga tuan berapa. Okey, sekarang ni secara jujurnya tuan nak jual rumah ni berapa? Cikgu saya target 300,000. 300,000 lah. Okey. Boleh tak bagi saya dulu, orang kata bagi saya cek dulu pasaran rumah ni kan. Dia kata, kenapa pula cikgu? Kan? Dia biasanya kan tanya, kenapa pula cikgu? Saya takut dia over market. Bila kadang-kadang di masa sekarang ni, kita nak beli rumah ni, takut ada pembeli nak beli rumah ni, dia takut keluar duit yang banyak. Jadi pasaran rumah ni nanti orang kata susah nak dijual lah. Jadi, tapi biasanya cikgu akan tanya dulu, nak cepat ke nak lambat? Ataupun ikut cikgu je, kan? Dia kata nak cepat. Masa cepat tu yang cikgu biasa cikgu akan sekolah kan. Katakanlah harga pasaran 300,000. Dia nak jual pun 300,000. Biasanya macam tu, dia akan ikut harga pasaran. Okey bang, sekarang ni nak cepat ke nak lambat? Nak cepat lah. Biasa penjual biasanya akan jual rumah dia nak cepat. Betul tak? Okey, saya nasihatkan abang, kita jangan letak 300,000, kita letak 280, 285 atau 290, 295 ke. Jadi jangan letak 300,000. Sebab bila kita letak 300,000, angka tu main peranan. Kadang-kadang orang tanya, kau beli rumah harga berapa? Alah, 200 lebih je. Tak sampai 300 tu tak? Padahal lagi 5,000 nak kata. Padahal 5,000 kan. Kenapa Bata boleh buat 99 sen? Kan? Macam tu lah. Sebenarnya dari segi psikologi. Jadi sebenarnya tugas rent ni, dari negotiator ni adalah runding. Tetapi sebagai ejen hartanah, dia kena ada tahu ilmu juga. Dia kena bagi fakta, bukan otak. Kebanyak sekarang ni ejen hartanah ni dia banyak otak. Otak apa ni? Otak penjual. Kan?
Dan cikgu terus cerita lain lah Kita sebagai ejen tanah ni, orang kata kena telus lah. Kena telus dari segi menjual tu lah kan. Yang bukan semata-mata duit. Orang kata keberkatan lah, dari segi keberkatan. Contohnya, kita kena terus terang pada penjual. Kami yang dibenarkan oleh lembaga penilaian penaksir, benarkan kami ambil collect 3.24. 3.24% daripada harga jualan. Naik tak boleh, turun lagi boleh. Kan? Jadi pandai-pandai lah. Mungkin harga 2 juta, 3 juta, mungkin dia owner nak owner bagi ejen mungkin 2%, 2.5%, 1.5% kan, sebab jumlah yang tinggi. Tapi kita macam katakanlah harga rumah 150,000, 1,000. Cikgu boleh tak 1%? Tu kita kena sekolahkan jugalah. Kan? Sebab kadang-kadang kos iklan kita, kos kita bawa view kita, banyak jugalah kos yang kadang-kadang penjual ni dia tak nampak apa kerja. Itu sebab kalau cikgu, biasanya cikgu akan pergi jumpa penjual, cikgu akan tanya, akan beritahu tugas cikgu dulu apa benda. Pertama bagi dia faham. Yang kedua, proses jualan tu. Ramai ejen tanah tidak menerangkan proses jualan sehingga rumah tu selesai. Sehingga rumah tu selesai. Macam proses dia macam pertama contoh cek kelayakan kan. Lepas tu proses kita bawa orang bagi view apa semua, ataupun pergi inspection tengok rumah tu dulu apa semua. Jadi benda tu sehinggalah serah kunci. Proses-proses tu kena terangkan lah. Kena terangkan sedetil-detilnya, dia faham. Bila dah faham tu baru kita sign. Maknanya sign, adakah dia bagi kita general ataupun dia bagi kita eksklusif. Kan? Dia terpulang pada dia. Macam cikgu jual rumah semua eksklusif je. Kan? Tu kata macam mana cikgu boleh dapat eksklusif? Sebenarnya walaupun cikgu jual rumah dekat mana pun, kat KL semua, cikgu dapat eksklusif. Sebab apa? Cikgu jual hotel pun cikgu dapat eksklusif. Sebab apa? Cikgu terangkan proses jual beli tu. Betul. Sehingga dia faham. Sebab yang penjual ni dia tak faham. Dia faham cikgu bila rumah saya jual, cikgu bila saya dapat duit, kan? Cikgu bila selesai. Tu dia punya ayat dia. Kan? Cikgu ada tak pembeli? Macam tu lah. Itu kita kena terangkan lah benda macam tu. Jadi dalam arti kata lain, penjual-penjual ni dia perlu faham bukan tugas mudah menjadi seorang real estate negotiator ataupun ejen hartanah ni. Sebab kita sebenarnya nak memastikan, satu, iklan yang kita letakkan dalam mana-mana platform, dalam marketplace ke, dalam Mudah ke dan sebagainya, ia boleh menarik perhatian bakal-bakal pembeli ni untuk berurusan dengan kita sebagai seorang perunding hartanah lah. Jadi sebab tu harga yang kita nak letakkan tu memang, kalau macam yang cikgu cerita tadi tu, kita sebut dalam istilahnya median price lah. Median price ni maknanya harga yang tak terlalu tinggi, harga yang tak terlalu rendah, dia tengah-tengah. Yang selamat kan. Sebab tu perunding hartanah ni macam mana sekalipun dia kena check dulu market value sebelum mengesyorkan harga yang paling sesuai untuk diletakkan kan. So check market value ni dengan siapa? Dengan valuer. Valuer ni siapa pula? Valuer ni biasa yang kita berurusan bila kita nak buat loan, pinjaman perumahan ni, valuer ni yang akan menentukan berapa nilai pasaran rumah yang kita nak jual tadi itulah. Dan ini yang memungkinkan bakal-bakal pembeli ni loan dia tu boleh kata apa, match dengan market value yang value bank ni dah tetapkan. Jadi itu antara perkara-perkara yang mungkin ramai penjual-penjual tak faham. Bila cerita ni macam senang je kan, nanti bawa buyer sign, dia pun dapat commission. Bukan semudah tu tuan-tuan puan. Lepas tu nak uruskan bab nak settlekan masalah-masalah yang berbangkit. Ada juga penjual-penjual rumah ni yang mungkin terlepas pandang lah. Bila kita nak negotiate dengan bakal pembeli ni tadi, pembeli ni nak minta tu, nak minta ni dan sebagainya. So mungkin penjual tak tahu cerita kan. Kita pun sebagai ejen kadang kita tak cakap pun dengan tuan rumah yang pembeli ni banyak songeh dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara macam tu yang yalah, hatta potong rumput. Ada kes-kes di mana orang yang beli rumah ni, saya nak beli rumah ni tapi rumput ni kena potong dulu kan. So benda-benda macam tu pun kadang-kadang rent dia tak cerita pun dengan tuan rumah, dia sendiri yang ambil mesin rumput, dia yang pergi potong rumput tu kan. Benda-benda macam tu pun kadang-kadang berlaku. So jangan orang kata apa, memandang enteng ataupun
memandang rendah lah kepada tugasan seorang real estate negotiator ataupun ejen tanah ni, sebab sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita tak tahu di sisi dia, apa sebenarnya yang dia dah buat untuk memastikan rumah kita tadi terjual. Sebab tu nasihat daripada dia tu sebenarnya nasihat yang bukan berdasarkan pada pengalaman setahun dua, mungkin dah berpuluh-belas tahun, berpuluh-puluh tahun ada yang jadi perundingan tanah ni. Jadi kita kena dengar lah apa ni kan. Jadi daripada apa yang cikgu ceritakan tadi, saya nak juga sentuh berkaitan dengan bakal-bakal pembeli rumah yang mungkin bila dia nak beli rumah tu, dia nak minta macam-macam dengan tuan rumah ni. Contoh katakanlah rumah ni ialah rumah second hand, rumah subsale, tak sempurna, tak seperti mana rumah kita beli mungkin dengan pemaju kan. Jadi ada yang mungkin tombol pintu rosak lah, ada yang mungkin bilik airnya tak ada pipe dan sebagainya kan. Jadi bila kita sebagai seorang perunding, kita nak pastikan yang buyer ni close dengan kita kan, sudah tentulah kita akan cuba accommodate apa yang dia minta tu, kita cuba nak tunaikan lah kan. Dan dalam perkara-perkara macam ni, mungkin pengalaman cikgu bila berurusan dengan buyer-buyer yang mungkin banyak songeh sikit ni kan. So macam mana cikgu berurusan dengan penjual tu, nak meyakinkan penjual, okey cik, kalau misal kata tak boleh nak ni, susah sikit lah kita nak ni kan, sebab buyer ni memang betul-betul nak beli dah ni, cuma dia minta ni, minta betulkan benda yang ada tu. So macam mana cikgu runding dengan penjual? Itu biasa terjadi. Biasa terjadi kan. Tengok ceiling runtuh lah, tengok dah retak lah rumah kan, tengok tanda tersumbat apa semua. Itu sebab kita sebagai ejen tanah ni, kita jangan orang katakan harga tu 300,000 kan, 300,000 kita cakap dengan penjual, okey bang, ini saya sebagai ejen tanah ni, saya ikut apa yang abang, sebab saya sekarang ni ejen tanah ni, majikan saya adalah penjual. Sebab penjual lah yang mengeluarkan komisen. Jadi kalau sekiranya ada pembeli ni, ada buyer ni, dia minta lah, dia minta dia kata minta cat satu rumah ke, dia minta betulkan sinki ke, pipe air ke apa semua tu, itu saya serah pada abang. Adakah abang sebagai penjual akur dengan permintaan dia ataupun tidak? Semua tu kita akan tulis dalam borang kita. Orang ada borang booking tu kan. Kita ada borang booking tu, borang sale to purchase tu, apa semua tu. Jadi dalam tu kita akan tulis note. Permintaan penjual adalah betulkan pipe, betulkan elektrik, wiring ke apa ke, kena tulis dalam tu. Sebab itu adalah perjanjian yang pertama sebelum stamping. Bila dah stamping, perjanjian yang pertama tu dah jadi tak sah. Jadi dia tak sah. Jadi sebab apa? Kita dah stamping benda tu lah, pakai SMP lah. Jadi orang kata sebelum orang kata urusan jual beli tu berlaku orang kata proses untuk dia buat loan apa semua, kita kena fahamkan penjual dengan pembeli. Kita kena terangkan kepada pembeli, okey cik, penjual dia tak nak repair tu semua. Dia kata jual sedia ada. Jadi cik setuju ke tidak? Saya follow je. Alah cikgu, minta lah penjual kurangkan sikit, repair ke apa semua kan. Jadi tugas kita ni, kita kena maklum kepada penjual apa yang dia minta, maklumkan kepada penjual. Sekarang ni bang, pembeli dia minta repair lah wiring tu. Biasanya penjual akan tanya cikgu lah, biasa berapa kos cikgu? Tapi sebab mungkin cikgu ada sikit-sikit buat kerja-kerja kontraktor, kerja apa semua kan, rumah busuk tu, jadi kita boleh hanggar lah anggaran tu dalam 4,000 3,000. Okey lah cikgu, boleh lah. Macam tu lah. Dia tugas kita tu, kita kena pegang pada real estate negotiator. Maknanya perundingan, runding. So kita rundingkan. Baru benda tu jadi. Bila benda dia orang kata dia sama-sama match apa semua, satu, tu yang boleh laku benda tu. Jadi itulah maknanya, pendek kata, rent ni jangan sekali-kali over promise. Menjanjikan benda-benda yang tak pernah lagi dibincangkan dengan penjual, kita over promise, kita bagi pula janji tu pada pembeli tu kan. Itu memang makan diri lah, silap awak punya komisen yang terpaksa digunakan untuk bayar kontraktor nak repair rumah dan sebagainya. Jadi tu lah, kena berhati-hati lah kat situ. So bila kita negotiate dengan orang tu, pastikan kita tahu letak diri kita tu kat mana. Kita letak diri kita kat tengah-tengah, dan dalam masa yang sama kita jangan terlalu orang kata nak pastikan close tu, kita kan aja apa yang
pembeli tu minta kan. Kita kena pastikan kita bincang dulu dengan penjual dah kata okey, barulah kita bagi tahu dengan pembeli tu tadi yang urusan tu boleh diselesaikan lah. Okey, jadi dah sampai ke orang kata apa, masa kecederaan ni, dah hujung-hujung sesi podcast saya ni kan. Jadi macam yang kita tahulah, dalam keadaan sekarang ni motivasi sahabat-sahabat perunding-perunding hartanah yang ada luar sana. Macam cikgu awal kita podcast tadi, kita dah sembang kan. Dulu nampak aktif budak ni selalu post buatlah apa-apa ni dalam Facebook dan sebagainya. Tapi sejak dia menjak dia senyap, tak tahu apa cerita kan, hilang macam tu je kan. Jadi mungkin yalah, kita memang dah terbiasa bila kita buat program dan sebagainya, kita selalu mengingatkan dalam apa-apa pekerjaan yang kita lakukan, konsisten tu kena ada. Betul cikgu Jadi dalam keadaan sekarang ni, macam mana nasihat cikgu kepada kawan-kawan kita ni yang mungkin dia dah macam hanyut, yang dah tak tahu kat mana dia punya ni kan. Jadi nasihat cikgu untuk diorang ni macam mana cikgu? Okey. Cikgu perasan tu. Perasan kadang-kadang dia pun segan. Facebook pun dah tak ada dah. Orang kata Facebook tu dah berasap dah, orang kata kan, dah berkulat Facebook tu. Lepas tu kadang-kadang dia pun tak pergi ke pejabat, dia takut, dia segan. Dan jumpa kawan lain, sebab dia bila kawan tanya, kau tak ada sale ke, kau tak ada apa kan. Jadi orang kata jadi kat situ dia dah jadi macam rendah diri. Sebab dia mungkin dalam setahun 2 tahun dah mula tak ada kes lah. Jadi dia dah mula buat benda lain. Okay, apa yang cikgu nasihatkan lah, cikgu buat property daripada lepas cikgu buat insurans dulu, cikgu buat property lah sampai sekarang. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun. Kita dalam bisnes tanah ni macam mana, okay, kita nak jual sesuatu barang kita ada barang. Jadi kalau kita nak jual, kita kena beritahu orang, betul tak? Kita kena beritahu orang. Jadi cara kita dah beritahu orang, iklan lah. Dalam hartanah ni iklan. Mungkin kita iklan hari tu tak ada. Macam kita letak pancing pancing ikan atau umpan. Kita letak kat dalam air. Jangan letak atas jalan pula. Kita letak atas air. Jadi orang kata ada. Terlekat. Macam itulah dalam segi iklan. Tapi kalau kita dapat orang buyer, owner suruh kita jual rumah, kita senyap, kita perap listing tu kan, tak beritahu orang lain, macam mana orang nak beli kan? Tak ada effort lah. Tak ada effort macam tu. Jadi sebenarnya yang pertama sekali, konsisten lah iklan. Yang kedua, teruskan branding. Branding tu mungkin dalam Facebook, mungkin dalam orang kata TikTok ke sekarang TikTok kan, AI apa semua macam-macam lah. Jadi kita kena kreatif. Kena kreatif, benda tu fokus je. Dalam bisnes tanah ni bukan jual beli juga. Macam-macam. Mungkin kita ada kita jumpa tuan tanah yang nak JV tanah dia, nak pecah lot, nak buat pembangunan ke apa. Kita kena carilah. Mungkin ada juga, kita bukan ejen tanah pun boleh jual kapal pun boleh. Kalau kita ada dengan kita kawan kita tongkai kapal ke apa kan, kita boleh jual kapal. Ataupun barang-barang barang kilang ke, atau bukan kilang saja kita jual. Barang kilang pun kita boleh ni juga. Jadi banyak, kita kena kreatif lah dalam bisnes tanah ni. Kenapa orang berjaya tu, orang yang berjaya tu sebenarnya, kalau kita tengok, dia fokus satu benda je. Dia fokus satu benda je sampai dia jadi. Kan? Tapi kita ni, bila kita rasa macam ada sikit halangan, kan, ada sikit halangan, kita dah mula putus asa. Kan? Sebenarnya setiap masalah tu di hujung terowong tu mesti ada sinar dia. Tapi kita kena konsisten lah. Kita kena orang kata bergerak. Jangan harapkan takdir je, aku tak boleh buat lah ni, dah nasib aku macam ni kan, hutang pun bertambah apa semua kan. Tak ada. Kemudian apa lagi cikgu nak nasihatkan, macam ejen-ejen ni yang baru ke, cari ilmu. Cari ilmu tu penting. Belajarlah dengan siapa pun, carilah dalam TikTok sekarang ni, ChatGPT pun tanya je pun boleh dah jawab kan. Jadi orang kata cari ilmu. Sebab kekurangan ilmu tu, kekurangan motivasi tu yang menyebabkan kita ni, orang kata nak fokus benda tu, orang kata tak ada, hilang. Contoh ada masa lagi tak? Ada. Okey. Contoh cikgu kalau bercakap ni lama sebab saya cakap kan. Jadi okey. Contoh lagi, kita kena buat sesuatu bisnes tu, kita kena ada target.
Okey, tahun ni 2025 aku nak apa? 2026 aku nak apa? 2025 aku nak apa? Macam cikgu dulu bankrupt tau. Jadi pada tahun 2019 cikgu keluar daripada bankrupt. Cikgu target, okey, aku kena keluarkan daripada bankrupt ni. Jadi cikgu agresif, cikgu target. Okey, tahun 2019 cikgu nak beli kereta. Tahun 2020 cikgu nak beli rumah. Cikgu nak beli tanah. Lepas tu cikgu target 2024 nak bawa family pergi umrah. Kan? 2025 uruskan perkahwinan anak. Lepas tu 2026 nak pergi umrah balik dengan family balik. Maknanya kita ada target. Jadi kita ada kena letaklah satu target kat situ. Betul. Bila kita letak satu target tu, kita kena kerjalah. Kerja kuat-kuat apa semua kan. Kerja kuat ni bukan apa, kita kena berfikir, kena berusaha. Kena kita kreatif, kena capai, kena kreatif. Jadi kadang-kadang bila ada halangan, cikgu daripada bankrupt, cikgu naik balik macam ni kan. Lagi pula, lagi susah kan masa tu kan. Jadi kita orang kata kita fokus je kerja. Dan cikgu dengan family, anak-anak semua tak tahu buat benda lain lah. Property ya. Kita orang property daripada dulu kan. Jadi orang kata kena kreatif. Cuma yang akhir sekali cikgu nasihat lah. Ni tak tahulah siapa yang terasa pedas, dia lah kan. Okay. Kalau boleh dengan penjual, dengan orang kata pembeli tu kita kena jujur. Jangan sesekali makan komisen kiri kanan. Dengan pembeli kau cas, dengan owner kau cas, dengan markup lagi. Kan? Menjelang kau yang lagi kaya daripada owner, lagi kaya daripada pembeli. Kan? Kau nak kaya sekejap. Itu sebenarnya kadang-kadang memang Allah tu bagi. Kau nak aku bagi. Tapi keberkatan tu, keberkahan tu sampai bila kan. Dan ada duit-duit macam tu lah yang kadang-kadang kita macam susah hati kan. Kita sebenarnya macam cikgu nasihat ni lah, sebab cikgu pernah masuk 6 siri lah. Setahun 2 tahun lagi kan. Jadi orang kata kita nak tenang-tenang je hidup ni. Tenang-tenang, orang kata senang-senang. Tenang-tenang, senang-senang. Macam orang kata tidak membebankan, orang kata kesusahan memikirkan tu, memikirkan ni kan. Kita kena ingat, kita ikut je 3.24 daripada owner tu, ambil je lah 3.24 tu kan. Tak payahlah nak makak lagi, tak payah nak apa. Kita ikut je, orang kata ikutlah peraturan, ikut macam mana tu kan. Ini cikgu tahu banyak tempat kadang-kadang dah mula, tapi masalahnya ramai lah yang tak mengadu kan. Sebab sebenarnya pembeli dengan owner ni dia tak faham. Jadi hati-hatilah. Pilihlah ejen tanah yang orang kata ikut rule kan. Bukannya ejen tanah yang senyap-senyap kiri kanan tengah pun dia makan, bawah atas pun dia makan. Kan. Etika tu kena jaga dalam bisnes. Itu yang orang kata ada keberkatan. Terima kasih cikgu atas nasihat yang sangat-sangat orang kata apa membina lah tadi kan. So ramai di kalangan kawan-kawan, sahabat-sahabat perindu-perindu tanah yang mungkin tengah rindu dengan celoteh cikgu. Dah lama kita tak buat program, dah lama kita tak orang kata apa bersiaran di Facebook dan sebagainya, dengar celoteh cikgu. Jadi ini kesempatan yang saya ambil bila kita buat podcast ni, kita kembalikan Cikgu Jamrus untuk menyuntik semangat kepada rakan-rakan perindu-perindu tanah, terutamanya yang mana yang sedang dalam fasa yalah tengah down dan sebagainya kan. Jadi saya sendiri pun sebenarnya termotivasi dengan apa yang cikgu sampaikan tadi. Jadi untuk anda di luar sana yang mungkin belum tahu ataupun mungkin dah dengar tapi tak ingat berkaitan dengan tulisan yang saya dah buat. Saya ada combine kan tulisan-tulisan yang saya dah buat di social media tu ke dalam sebuah buku yang saya namakan buku 77 tips ni. Jadi tuan-tuan puan, siapa-siapa yang masih lagi belum membaca tulisan saya dalam buku 77 tips ni, saya syorkan anda dapatkan buku ni lah. Okay, dan nak dapatkan buku ni mudah je. Nanti saya akan masukkan link untuk pembelian buku tersebut. Dan dalam masa yang sama, buku ni saya dulu sebenarnya niat saya buat buku ni, saya nak bagi ilmu lah berkaitan dengan pembelian hartanah secara betul dan sebagainya.
Tapi bila kita ada buat program dan sebagainya, biasanya kita akan bawa sekali buku ni dan kita akan jual lah. Buku ni pun diam tak diam dah masuk tahun yang ke-4 lah, sebab 2021 kita terbitkan buku ni. So ni dah 2025. Masih lagi ada saki-baki yang tak banyak lah tinggal. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan buku ni boleh berhubung dengan saya melalui link yang saya akan berikan dalam iklan ni nanti, dalam podcast ni. Dan begitu juga dengan sahabat saya Cikgu Jamros. Cikgu mungkin boleh tunjukkan buku yang cikgu tulis dulu. Okey, ni buku pertama cikgu dalam bidang hartanah lah pada 2019. Dan buku ni pun cikgu terbitkan pun dalam, orang kata buku kan lebih kurang 100,000 lah. Sekarang ni dah terjual lebih kurang dekat 800 buah lah. Jadi sekarang ni ada balance lagi dalam 100 lebih tak silap cikgu, sebab cikgu pun banyak bagi pada orang. Okay. Dulu cikgu jual buku ni adalah RM50. Cikgu jual RM50. Jadi daripada duit buku tu cikgu adalah bagi, orang kata Mahat Tafiz, bagi pada orang-orang yang susah jumpa kat tepi jalan ke apa ke. Cikgu daripada duit ni lah. Tapi pada hari ni sebab cikgu nak habiskan buku ni, cikgu nak jual RM30 je. RM30 je. Buku ni kisah dia yang kebanyakannya semua daripada penceritaan tentang bagaimana cikgu naik balik daripada bankrupt, daripada seorang guru berhenti apa semua. Dan kat sini pun ada kata-kata motivasi daripada cikgu, tip-tip, dan kisah-kisah cikgu macam mana, orang kata kehidupan cikgu dalam ejen hartanah lah. Jadi ejen hartanah di bawah ni pun cikgu ada tetapkan dia satu motivasi, walaupun keadaan berfikirlah secara kreatif, walaupun apa pun keadaan berfikirlah secara kreatif. Dan yang warna kuning ni semua adalah motivasi cikgu lah. Kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah. Jadi kat sini ada orang kata orang kata kalau nak buku ni bolehlah kontak cikgu. Masih ada lagi dalam 100 lebih lah. Okey, senang macam ni lah untuk promosi lah. Siapa yang tengok podcast ni, buku saya dan juga buku Cikgu Jamros, kita jual dua-dua ni dengan harga RM50. Dua-dua ni RM50. Macam tadi cikgu RM30. Buku saya ni RM20 je. Okey, jadi maknanya dua buku. Dulu kita jual macam buku saya pun RM50, buku cikgu pun RM50. Jadi kali ni kita buat promosi sempena dengan podcast bersama dengan Cikgu Jamros ni. Kita buat dua buah buku ni dengan harga RM50 sahaja. Jadi tu yang saya syorkan pada anda. Dan untuk makluman kawan-kawan RAN juga, insya-Allah sebab saya tengah dalam fasa nak berbincang dengan cikgu, kita nak buat program untuk memulakan tahun 2026 nanti dengan semangat yang baru, dengan orang kata motivasi yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi kita merancang untuk adakan program tu hujung tahun nanti, dan tarikhnya tu insya-Allah kita akan maklumkan kepada anda, dan bentuk program dan sebagainya itulah. Habis podcast ni baru saya nak bincang dengan cikgu, baru kita nak tahu macam mana apa perjalanan dia. Dan insya-Allah kita akan bawa juga sahabat-sahabat yang tak kurang hebatnya, dan dalam perancangan kita nak jemput Tuan Erman Taib. Kita punya Sir Erman kita pun kita nak jemput untuk program ni. Jadi tengok dulu macam mana keadaannya. Tarikh ni pun kita belum putuskan lagi, tapi saya war-warkan awal lah, supaya anda boleh orang kata bersedia lah insya-Allah. Kalau tak bulan 11 mungkin bulan 12 nanti. Ini untuk persediaan macam mana kita nak bawa diri kita ke tahun depan. Asyik mandom, asyik lengai je kan, tiap ujung tahun ni tak tahu nak buat apa. Jadi kita attend program-program macam ni, sekurang-kurangnya kita boleh suntik balik motivasi kepada diri kita, dan untuk memangkin diri kita ni ke arah yang lebih baik untuk kita bawa ke tahun 2026 nanti. Okey, tu tunggulah nanti maklumat yang kita sampaikan, kita akan war-warkan kemudian. Okey, jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih cikgu atas kesudian cikgu bersama-sama dengan podcast Hartanah dan Anda. Sesungguhnya memang bila cikgu datang ni, hari tu bila kita on the phone ni, kita sembang dengan cikgu kata boleh, apa salahnya kita nak buat ni, kita pun dah lama tak jumpa semua. Saya pun alhamdulillah lega sangat-sangat, sebab memang kalau ikutkan apa yang cikgu cerita, celoteh-celoteh yang cikgu sampaikan ni, saya sendiri pun teruja sebenarnya nak dengar. Saya sendiri teruja, dan saya rasa macam ini sebagai satu suntikan untuk motivate diri saya juga, dalam masa keadaan yang kita mungkin tengah tak berapa nak bersemangat dan sebagainya, terutamanya bila dah masuk hujung-hujung tahun macam ni. Inilah antara perkara-perkara yang kita perlu dengar daripada Cikgu Jamros. Dan terima kasih banyak-banyak juga atas perkongsian tadi. Dan yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf jugalah kepada semua penonton-penonton, dan saya percaya apa yang cikgu sampaikan tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan jangan lupa
tunggu maklumat seterusnya yang akan saya war-warkan dalam page harta dana anda sebentar, mungkin dalam beberapa minggu yang akan datang ni, yang berkaitan dengan program saya, Cikgu Jamrus, dan juga orang kata apa, mungkinlah tetamu jemputan lain yang akan kita jemput, yang akan kita adakan di suasana ilmu Bandar Tunku Seri Oncerah, di pejabat saya, di bilik seminar pejabat saya nanti, insyaAllah. Okay, so kita sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu, dan insyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi, cikgu. Okay, so itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.